15 minit siap. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia menu paling simple dan terpaling sedap. Ayam goreng kunyit. Makan pula dengan sambal belacan. Sedapnya. Caranya mudah saja. Ambil 450 gram dada ayam. Kita nak perasakan dengan 1 sudu besar serbuk kunyit, serbuk cili, serbuk pati ayam dan juga 2 sudu besar tepung jagung. Kita nak gaulkan ke semua bahan ni sampai mesra. Kemudian bolehlah gorengkan dalam minyak yang panas. Gorengkan ayam ni sampai warna keemasan. Lepas tu iriskan bawang Holland. Potongkan carrot dan juga kacang panjang. Masukkan kesemuanya dalam kuali dan gorengkan agak-agak sehingga bawang tu dah layu. Bolehlah angkat dan toskan dan hidang bersama nasi dan sambal belacan. Okey, untuk sambal belacan ni ambil 4 batang cili besar, segenggam cili padi, 2 ulas bawang putih, sedikit belacan, serbuk perasa dan garam, potong 3 biji limau kasturi dan buang biji dia. Masukkan dalam blender. Kalau nak sambal tahan lama, tak cepat basi, blend dengan cuka agak-agak separuh dari kuantiti bahan dalam blender tu. Siap dah sambal belacan kita. Letak kicap lemak manis sikit. Masya Allah, sedap ni. Ambil lah banyak mana nak ayam tu. Juicy pula tu. Memang puas makan dekat rumah. Senang je buat dia, tak susah pun. Simpan resepi ni dan jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.